Selepas mencatat keputusan seri bertemu JDT dalam perlawanan sebelum ini, bagaimana anda menilai prestasi pemain setakat ini yang berjaya mendahului KLCT FC? Okey, Alhamdulillah. Walaupun seri dengan perlawanan sebelum ni dengan JDT yang sepatutnya kita menanglah dengan 3-2. Selepas ketinggalan, kita bangkit dengan kelebihan gol 3-2. Agak kontroversi, walaupun itu kita terima. Namun semangat yang ada pada perlawanan tersebut kita bawa dan kita perbaiki dari sudut kelemahan. Kita tak tengok kelebihan, kita tengok kelemahan supaya kita kekal maintain dan juga kita boleh berada dalam prestasi yang sebenar untuk menunjukkan bahawa kita bersedia untuk main di mana-mana padang pun. Tapi sebenarnya itulah pengajaran paling berguna untuk anak murid saya ataupun player-player saya, iaitu mengekalkan momentum permainan dan juga mengurangkan kesilapan-kesilapan yang memberi kelebihan pada pasukan lawan. So Alhamdulillah, akhir kata tahniah kepada semua pasukan Kuala Lumpur dan juga Penang lah. Kedua-dua menunjukkan prestasi yang terbaik. So Alhamdulillah kami dapat 3 mata. Saya sangat bersyukur pada Allah dan berharap momentum ini akan dikekalkan untuk permainan-permainan ataupun perlawanan yang akan datang nanti.